Guys, aku baru je tambah lagi investment. Kali ni hampir 30,000 sekali masuk. So, ini dah kali ketiga saya tambah. So, target saya simple je. Nak capai income sekitar 4,000 sebulan. So, ramai mesti tanyakan, weh, kenapa saya berani tambah pada masa market yang tengah merah macam ni? Lagi-lagi pun saya baru je belajar investment je. Yang penting, paling penting ini adalah saya dah mula nampak result dan dah keluar duit. Alright, dah masuk poket. Okay, so apa yang saya belajar daripada mentor saya adalah 3 benda ini. Yang pertama, dah untung, ambil dulu. Jangan tamak. Yang kedua, tak pandai tak apa. Asalkan pandai guna AI tool yang betul. So, saya guna Value Farm Pro, AI app, semua info dah siap susun. Tak ada alasan kata, weng, saya tak faham lah. Next, orang kaya bukan tunggu bull market baru dah masuk. Mereka masuk masa market down. Masa company yang bagus tengah murah, mereka masuk besar. So, saya akan terus share journey saya. Akhirnya, nanti aku akan jadi winner ataupun tidak. I tak tahu, tapi follow je. Kita tengok sama-sama.